Syukur Alhamdulillah dengan usaha giat anak-anak walaupun hubungi melalui telefon, tapi dapat buat persembahan yang cukup mantap bagi saya. Kita kena puji diri kita sendiri. Alhamdulillah, dan tepukan untuk kita sendiri. Dengan cara apa yang hari persembahan saya dengar, syukur Alhamdulillah cukup, perubahan itu cukup drastik daripada apa yang saya dengar pada lawatan pertama. Artis-artis yang hebat tu pun tu tak fikir siapa dia. Kita lebih hebat pada malam tu. Sebab kita VIP malam tu. Sebab kita VIP malam tu. Sebab kita VIP malam tu. Ada dua persembahan sebenarnya. Satu, sambut tuanku. Kita kategorikan satu persembahan. Sambut mainan kompak. Sambut tuanku masuk dalam Dewan Waru. Permintaan tuanku, jika boleh, kita cuba dengar lagu Yayasan yang baru diperkenan. Cuba carry takat mana yang boleh. Jangan sampai efek kita punya persembahan yang lain. Sekarang mampu untuk dia punya low-key. Sebab Siti Nurhaliza tak hadir pada malam tu. Sebab lagi pun pagi pada 8 hari bulan tu kita ada rehearsal jam 10. Jadi saya sediakan jamuan untuk makan pagi ataupun tengah hari. Jadi saya sediakan jamuan untuk makan pagi ataupun tengah hari, tengok pada waktu kita tu. Tapi yang ditetapkan jam 10 pagi kita kena berada di Shangri-La Hotel. Kita buat sedikit sebanyak rehearsal dengan orkestra yang dilantik. Dan mungkin berakhir pada jam 12.30 1. Lepas tu kita ada jamuan sedikit saya sediakan. Lepas tu kita ada jamuan sedikit saya sediakan. Lepas tu kita ada jamuan sedikit saya sediakan. Dan upacara kita akan berjalan dengan rasminya standby pada pukul 6 petang. Ketibaan dev semua. Nanti saya dengan Haji Kusari akan sama membantu pada majlis tersebut. Cuma kita berdua yang akan pastikan perjalanan anak yatim dalam persembahan dengan pengurusan di sana. Cuma dengan apa yang hari ini cukup merasakan cukup puas hati lah. Yang ini pun bagi saya pun dah cukup terbaik. Nak letak anak yatim duduk depan. Kau saya puas dari dulu, mereka duduk belakang. Nak letak anak yatim duduk depan. Kau saya puas dari dulu, mereka duduk belakang. Bukan belakang, tapi baik kan. Ada sekali tu yang sedih. Ada sekali tu yang sedih. Bila anak yatim ni sama-sama tu daripada Tafiz, mereka punya soban semua boleh jubah. Hanya itu aja pakaian yang pendek daripada. Kan, buat apa nak suruh tukarnya? Bentang-bentang dalam itu ada VIP apa semua. Win, kami tak boleh dengar tu kan? Pakaian rasmi. Pakaian rasmi, biarlah. Ni apa ideologi pun kita kena hormatlah. Tak hormat mereka, tak hormatlah engkau pada Rasulullah. Tak hormat mereka, tak hormatlah engkau pada Rasulullah. Mereka Allah dekat, Allah janji mereka. Bahagian mereka janjikan cukup jelas dalam Quran pun. Dalam sabda Rasulullah pun jelas. Kita ni hanya ditulis, belum tahu lagi. Belum tahu lagi ditulis, kita pun tak tahu. Mereka siap-siap mereka tahu Allah janji. 1000 bayar satu tu. Berapa banyak habla nak yatim masuk neraka ni? Lebih. Rasa tak aman lah. Sebenarnya saya main sini nak promote rumah ni 4 tahun lepas lagi abang dekat ustaz ni. 4 tahun lepas lagi abang kata tu. Datuk. Shen, ini rasa macam antik bagi kau abang ni. Ada masa macam ada baik mana ni. Allah. Ini Tuhan makbul untuk mereka, bukan kerana kita bukan kata. Dengan sendirinya telah tetap dah apa belah tablet depan ni. Apa belah tablet depan. Yang tu VIP tu. VIP ni VIP Allah Taala tablet depan VIP saya turun. Abang Mat, saya dah sampai dekat rumah anak yatim piatu. Dah tengok sedikit sebanyak yang rehearsal dari waktu kita berdua waktu saya orang yang ikan. Nanti hari apa abang sesuai main kami ke mana? Final round. Boleh tak? Kita pergi standar sekali dia jalan sekali apa? Ya? Alright, kami lah, insya-Allah. Sebab mereka semua dalam satu bilik. Saya senang. Kita tak payah lari dah. Kita duduk dalam hotel berunding dah. Kalau kita lari dah. Kalau ni dapat lah. Betul-betul. Okay, so kalau kan. Tik. Ada 3 bilik 4 bilik